Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan sebuah kereta Proton X50 . Kita tengok bahagian luar dia dulu. Okey. Bahagian enjin dia, cover semua bertutup tapi susah sikit nak tengok dalam. Bahagian tepi tayar dia 215/18, rim size 18. Okay. Dia ada satu cermin kecil kat belakang. Kalau nak tinted maknanya kena mention 8 cermin. 8 cermin. Depan belakang, kiri kanan. Lampu ni dia bersambung Lampu dia ni untuk flagship dia bersambung. Exhaust dia guys. Kiri kanan guys. Kiri kanan. Okey. Kita tengok bahagian belakang dulu sebelum kita akan ke depan. Okey, dia cantik. Selesa Untuk orang dewasa duduk di belakang selesa. Lutut masih jauh ke depan. Lutut saya ingat 8 jari lah, 8 jari. Ada USB port charging dan juga type C charging. Aircon vent juga ada kat sini. Ambil daripada depan tu, bagi laluan kat sini. Okey. Dia ada sunroof guys. Nampak? Dia nampak sun dekat sana. Ada sunroof guys. Ada sunroof juga. Ada juga lampu reading. Lampu reading kat sini. Dan di tengah dia kita boleh turunkan dan boleh letak cawan lah kat sini. Untuk di bahagian tengah, kalau saya duduk di tengah-tengah, okey juga, selesa juga. Okey. Mari kita ke depan. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan dia punya airbag. Okey, so airbag kita semua sedia maklum lah. Airbag satu dekat sini. Okey, satu dekat sini. Satu dekat sini airbag. Semua sekali airbag dia ada 6. Ada satu dekat belah sini juga. Okey, mari kita masuk ke dalam. Okey. Kita tutup pintu. Tutup tingkap sikit. Tutup sikit. Okey. Ini panel dia. Kita cuba untuk hidupkan aircon. Hi Proton, turn on the aircon. Jadi babe. Kita try sekali lagi. I'm entering sleep mode now. Feel free to wake me whenever you need to. Hi Proton. Hi Proton, navigate to KLCC. The map is not open. Please reload the map and try again. Oh, kita kena buka map dulu Kita pergi KLCC dapat. I'm entering sleep mode now. Feel free to wake me whenever you need to. Please observe the applicable traffic regulations. Okay. Kita cuba untuk buka tingkap pula. Hi Proton, turn down all the windows. Buka geng. Sorry. Buka geng. Kita try naikkan dia punya tingkap Okay, tangan saya satu pegang handphone, satu kat sini Okay, tengok Hi Proton,
turn up all the windows. All the windows are already open. Hi Proton, turn off all the windows. Turn off pun dia terima kat perkataan tu. Padahal sepatutnya close. Okay. Sorry, Canggih I guys. didn't understand. Target location. Multiple Okay. results are found. Which Kita one do you bercakap want dia to dengar. choose? Multiple results are found. Hi Which one do Proton, you want to exit. choose? Kita suruh dia tutup, pandai tak dia tutup diri sendiri. Hi Proton, exit. Navigation exited. See you next time. Okay. Cool. Okay, tu antara dia punya ni display dia besar display dia guys. Display dia besar. Dan dia ada ni juga. Okay, dia ada charging juga, wireless charging, tapi saya tengah guna handphone ni. Tak, bila kita letak dia akan charging lah. Dia bukannya compartment. Bukan compartment. Dia dah tempat charging. Dia tak ada buka charging sini. Tapi ni yang ni tak adalah biasa. Di sini tempat letak cawan. Kompartmen kedua. Okay, kunci dia macam ni guys. Kunci dia macam ni. Proton. Lock. Unlock. Ni start. Buka benda belakang. Okay, ni adalah bahagian dia punya, untuk bahagian meter depan. Okay. Tu paparan. Android player dia ada macam-macam. So antara lain feature-features yang ada, okay, ni kita boleh adjust kiri kanan. Ni boleh adjust kiri kanan. Lock, unlock, tingkap, boleh turun, naik. Oh ni tingkap belakang. Okay, button dia ni lah, lampu parking. Okay, auto. Apa auto belakang ni. Ini bagi apa? Bukan, sorry, panaskan cermin. Emergency light. Tengok material dia. Leather seat. Dan leather steering. Leather steering wheel. Okay, so biasa kat sini kita akan, kalau kereta-kereta lain kita banyak ada tombol gear lah kan. So untuk Proton dia pakai stick guys. Dia pakai stick guys. Dia pakai stick guys. Bila kita tekan reverse, dia akan nampak. Okay, dia akan tunjuk 360. Dia akan tunjuk kamera 360. Okay, semua leather juga. Okay, untuk belah atas. Okay, belah atas ni biasalah, cuma pandang belakang dia. Ni semua ada dia punya sistem-sistem RFID semua tu. Okay, so lampu boleh duduk sekali dua. Okay guys.